Macam mana nak suruh isteri saya rajin masak kat rumah macam Dr. Mala? Rumah saya ni asyik order atau manjang makan luar je. Kalau nak minta isteri rajin masak, suami yang kena rajin dulu. Ni saya bagi 3 tips untuk bersemangat dan juga rajin masak kat rumah. Tips ini untuk suami dan juga isteri. Tengok dari awal sampai akhir, tapi sebelum tu tag pasangan masing-masing. Tips pertama nak suruh isteri rajin masak kat rumah adalah suami kena bertanggungjawab dan beli semua barang dapur, tak kisahlah ayam, ikan, kicap, telur, sos, gula, garam, beras, semua suami kena sediakan dengan sepenuhnya, dengan seikhlas hati, dengan gembira, dengan happy. Barulah isteri rajin masak. Kedua, isteri kena ada beberapa resepi mudah yang lebih cepat daripada order, lebih sihat daripada makan luar. Contohnya nasi ayam. You all tahu tak nasi ayam, kalau you all dah tahu resepi yang betul, boleh siap ke semua item dalam kurang daripada 1 jam. Mula-mula masukkan 4 hingga 8 ketul peha ayam dengan beberapa bahagian tulang sikit dalam 1 pot air. Masukkan 1 hingga 2 sup bunjut. Kalau sempat, masukkanlah bawang putih halia yang dah ditumbuk. Tak masukkan pun tak apa. Tambah perecah sup secukup rasa, garam sedikit. Lepas tu biarkan ayam tu masak sampai sup mendidih. Keluarkan ayam yang dah masak, dah empuk tu dan keluarkan sekali 3 pot air daripada sup tu. Ayam yang dah masak empuk tadi tu, kita marinate dengan kicap cair, kicap pekat dan oyster sauce. Biarkan dalam 15 hingga 30 minit, sebaik-baiknya masuk dalam peti sejuk lah. Kemudian goreng dalam air fryer suhu 150 darjah, lebih kurang 4 hingga 5 minit. Lepas tu terbalikkan pula, sambung goreng another 4 hingga 5 minit, masih 180 darjah supaya rangup kedua-dua belah. Ayam dah siap. Dengan 3 pot sup yang kita keluarkan tu, masak 3 pot nasi. Saya suka letak bahagian tulang tu sikit dalam nasi supaya ada betul-betul rasa nasi ayam. Gitu. Kat dalam periuk sup tadi, tambah balik 3 gelas air, tambah lagi perencah sup, tambah garam sedikit. Kalau ada daun sup dalam ketumbar, nak tambah boleh je. Nak tambah lada hitam pun boleh juga. Tapi anak-anak saya tak suka, so saya tak tambah. Kalau tak ada pun tak apa. Sup tu dah sedap dah. Dengan perasa daripada ayam, daripada sup bunjut dan juga daripada perencah sup tu memang dah lazat semula jadi. Lepas tu pastikan setiap kali makan mesti ada sayur. Jadi potong timun panjang-panjang, nipis-nipis macam ni. So, sup, ayam goreng, sayur, nasi, semua dah siap. Kalau nak bonus, sambil tunggu nasi masak sup mendidih ayam goreng, boleh sediakan cili dia. 6 ulas bawang putih, 6 cili merah yang besar, tambah garam sikit, gula sikit, air sikit, lepas tu blender. Perah 5 kasturi sikit, siap. Tapi kalau nak cepat, tak nak buat cili nasi ayam ni, tak apa je. Boleh je cicah dengan sambal nyet ke. Ataupun cicah dengan kicap cili padi pun okey je sebab kita nak cepat kan. Bila dah biasa buat resepi ni, percayalah. Memang boleh siapkan dalam masa 45 minit hingga 1 jam. Dan sedap sangat, anak-anak suka sangat. Sebenarnya, saya follow resepi ni daripada Facebook page Sheena Cooking Passion sejak tahun 2018. So, sekarang saya dah suka hati modify daripada resepi asal macam letak sup bunjut, letak perencah sup, tak payah letak lada hitam dan tak letak daun-daun dalam sup tu sebab anak saya tak suka. Resepi asal daripada Sheena tu kena goreng ayam tu atas dapur, tapi saya gunakan teknik goreng air fryer untuk lebih menyihatkan masakan. So, korang pun boleh cuba resepi ni yang senang, cepat dan juga sihat. Okey, kembali kepada tips nak rajin masak ni. Tips ketiga adalah dengarlah lagu kegemaran semasa memasak. Bagi saya, masak ni adalah me time saya. Masak sambil nyanyi lagu best, sambil bau best-best daripada rempah ratus daripada sup bunjut tu. Ia adalah terapi dengan hormon serotonin. Dalam sup bunjut tu ada ketumbar, jintan manis, lada hitam, kayu manis, bunga cengkeh, buah pelaga dan juga bunga lawang. Bau harumnya memberikan kita ketenangan dan membantu untuk kesihatan mental. Kesemua herba ni sangat bagus untuk kesihatan tubuh kita, terutamanya untuk membantu penghadaman, melegakan masalah perut seperti kembung dan senah, bersifat antibakteria dan mengandungi antioksidan yang tinggi. Tips bonus, kalau suami nak isteri rajin memasak, temanlah isteri tu masak kat dapur. Sambil-sambil teman tu cucilah pinggan, lap para dapur, ringankan kerja dia, jadikan dapur di rumah itu sebagai satu ruang untuk dating yang sangat romantik di antara suami dan isteri. Sesungguhnya, masak dan makan di rumah untuk ahli keluarga bersama-sama dengan ahli keluarga adalah terapi healing yang paling berkesan, lagi best daripada candlelight dinner. So, patut tak saya share banyak lagi resepi yang mudah dan sihat supaya you all semua rajin masak kat rumah, tak kisahlah isteri ke atau suami.